Kalau ada pisang yang terbiar je kat rumah tu, jom kita buat crispy banana candy. Resipinya mudah je. Anak-anak pun garanti suka. Mula-mula kita kukus pisang sampai lembik. Saya kukus dalam 10 minit macam tu. Kalau nak lagi sedap, guna pisang yang manis. Kemudian lenyitkan pisang di dalam mangkuk. Bila dah halus macam ni, boleh masukkan gula dan tepung pisang segera. Gaullah sampai semuanya sebati. Okey, sekarang kita buat dua versi. Pertama, versi coklat. Ambil sekeping kulit popia, letakkan sesudu adunan pisang, letakkan potongan coklat, kemudian gulung macam bentuk gula-gula. Jangan lupa sapukan campuran tepung gandum dan air yang bertindak sebagai pelekat supaya tak terbuka masa goreng nanti. Versi kedua untuk peminat keju. Proses sama macam tadi, ambil kulit popia, letak pisang, kemudian letakkan keju mozzarella dan gulung sama macam tadi. Panaskan minyak dan goreng semua sampai keperangan. Bila dah angkat, serius bau dia memang buat anda tak sabar nak makan. Dah siap crispy banana candy kita, rangup dia dua, lembut pisang di dalam dengan kombinasi keju dan coklat yang wow. Kalau ada jamuan kat sekolah, memang sesuai sangat buat menu ni. Confirm laku keras. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.